Mai sini ikut Adli. Hari tu ramai sangat kan orang duk tanya dekat Adli, ada STG, ada STG. Ada STG dah tak ada stok dengan Adli dah. Okey, paling kurang bulan 4, bulan 3, bulan 4 macam tu lah akan sampai insya-Allah. Ini yang nak tunjukkan, sama sisi cuma lain kategori saja. Yang ni kita boleh panggil sebagai kategori Maxim Scooter. Kalau yang macam ada STG tu, itu kategori sebagai adventure. Okey, tapi kalau untuk korang yang mana nak mencari 400cc, nak selesa, nak jalan jauh, Adli rasa more better lah korang ambil SOI Cruiser 400. Okey, lagipun motor ni agak murah sikit lah dia berbanding dengan yang model satu lagi tu. Yang ni harga body dia baru 27,888. Okey, kalau ikutkan horsepower dia dalam 34 horsepower dan juga dengan 39 Nm torque. Jauh beza horsepower dan Nm torque. So untuk dia punya kelajuan, top speed, pick up dia atas highway memang macam ni punya. Okey. Lagipun dia punya tank dia memang besar. Okey, 13 ke 14 liter sesuai untuk korang nak pergi long distance. Okey, nak buat daily tak ada masalah. Kalau korang mampu tanggung berat dia, seberat 224 kg ni tak ada masalah. Okey, yang ni pun kita dah bagi sekali dengan 5 tahun warranty, unlimited mileage. Okey, korang tengok dekat sini, mai sini. Okey, kita tengok dekat dia punya compartment dia. Yang ni pun sangat luas Kita boleh katakan dalam 34 liter jugalah. Boleh masukkan 2 biji helmet, 1 biji dekat bahagian depan, 1 biji dekat bahagian belakang. Okey, so memang sangat luas. Meter dia pun dah datang sekali dengan TFT meter 7 inci, ada sekali dengan dashcam depan belakang. So dekat sini motor macam ni Maxi ni kenapa Adli recommendkan untuk korang, mungkin korang boleh dapat dengan features, harga yang mampu milik, comfortable, long distance dan sebagainya untuk dengan motor ni. Okey, dia punya windshield pun nampak dah sekali datang dengan dashboard dah, memang cantik gila. Okey, untuk korang yang mana berminat dengan SYM Cruiser 400 ni, korang boleh PM balik terus. Okey, yang ADSTG tu buat masa ni Adli boleh buka order, tapi akan sampai dalam bulan 4 macam tu lah. Okey, bulan 4 lah senang cerita maksimum. Okey, insyaAllah kepada korang siapa yang berminat dengan motor ni, korang PM Adli. Tengok, motor ni pun dah datang dengan ABS 2 channel dan yang paling penting sekali ada traction control. Okey, traction control depan belakang supaya safety kita tu terjaga. Nampak? Projector lamp dia memang cantik gila. Okey, kalau korang berminat, harga body Adli nak jual 27,888 saja, 5 tahun warranty, unlimited mileage. Siap sekali dengan penghantaran Adli nak bagi. Helmet, jacket, gloves semua boleh bagi. Dan yang paling baru sekali kita bagi, free labor service seumur hidup korang kita akan bagi. Okey, kalau korang berminat dengan SYM Cruiser 400 ni, apa lagi tunggu? PM terus Adli dekat bio. Jangan PM tau, jangan PM sini, PM inbox. Wasabi terus lagi baik. Okey?